menghasilkan video korporat. Ramai yang cakap, alah senang aja, 2 minit, 3 minit, 5 minit kan. Menghasilkan video takkan semahal itu. Video korporat 2 minit, 3 minit, 5 minit. Hai, kita fikir dari segi 5 minit. 5 minit tu adalah satu durasi yang kita rasa pendek je. Tetapi nak menghasilkan video korporat tu penuhkan 5 minit bukan satu perkara yang mudah. Ramai kata tak ada benda, nak edit aja kan. Tampal, masukkan image, masukkan visual, masukkan music, dah. Tapi sebenarnya video korporat ni bukan satu perkara yang dipikirkan mudah. Kalau dipikirkan mudah, semua orang boleh mampu menghasilkan video korporat. Bagi saya, video korporat ni susah sebenarnya. Sebab kita tak tahu klien kita tu nak video korporat yang bagaimana. Adakah dia nak video korporat tu hanya sekadar video korporat berbentuk information, ataupun video korporat tu bersifatkan pemasaran. Kita tak tahu. Sebab tu dalam menghasilkan penerbitan video korporat bukan satu perkara yang mudah sebenarnya.